Di tangan sini merupakan satu dinar emas. Ini item yang paling popular di Public Gold kerana emas satu dinar ni dia tak terlalu besar dan juga tak terlalu kecil. Beratnya sekitar 4.25 gram. Jadi bagi orang baru yang nak bermula menabung emas, apakah item yang paling sesuai untuk kita pegang? Saya syorkan tuan-tuan perempuan keluarkan. Kalau tuan-tuan perempuan menabung di akaun Muscap ataupun kali pertama menabung emas, nak pegang emas fizikal, saya syorkan satu dinar ataupun gold bar 5 gram sebagai item pertama. Kenapa? Sebab dengan satu dinar ni kita dapat motivasi untuk menabung untuk emas-emas lain. Saya pun dahulu bermula dengan satu dinar emas. Dengan bonus satu dinar ni saya dah menabung pelbagai item di Public Gold. Ada 50 gram, 20 gram hinggalah 100 gram sekalipun. Bagi yang baru nak bermula menabung emas ataupun baru nak belajar membeli emas, saya syorkan satu dinar sebagai emas yang pertama. Jadi boleh tekan link di bio atau di post ini, boleh mendaftar dulu, nanti saya bantu untuk dapatkan satu dinar yang pertama.